Oh, hujan mengenai kayu ni nak sampai ke 200 meter, lurus tajam ke kanan. nak sampai ke Tangah ni. Kayu juga ni. Oh, ni mati hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, sekarang saya keluar daripada Bandar Perlis untuk ke Padang Besar. Sekarang jam menunjukkan pukul 6.58. Daripada sana, daripada 0 km tu masuk sini. Saya akan bergerak ke Padang Besar lah. Okey, ada tu. Tangah Perlis. Jom. Belok kiri, jumpa rombot pukul 9. Okey. Okey, di depan saya ni adalah Masjid Alwi. Masjid Alwi Perlis. Masjid di tengah bandar di tengah bandar Kangah. Minat saya tengok ni masjid ni. Masjid berbentuk lama lah, masjid lama ni. Tengok gaya tu. Kau tengok sebelah ni macam apa ni? Macam stesen kereta api Kuala Lumpur tu. Yang dekat mahkamah tu. Ni dia punya bulat tu. Dia punya bulat pula, dia punya satu kubah kecil tu situ. Tu. Okey, saya akan meneruskan kayuhan lah pergi ke Padang Besar sana. Alhamdulillah. Setelah saya datang ni, setelah saya datang ni, negeri Perlis menyambut sambutan Juri Perak Pemerintahan Duli yang Maha Mulia Tengku Said Sirajuddin Jamalulai sebagai Raja Perlis dari pemegang jawatan lah, dari tahun 2000 hingga 2025. Ini saya datang ni. Mana tahun ni lah, tahun ni belum apa tak lah, tapi tahun ni lah, alhamdulillah lah. Ini rambut dia, batu tanda dia, ada tengkolok atas tu. Okey, jom. Alhamdulillah, jalan masih lengang. Di Kangah ni dah masih lengang. Sekarang pukul 7.11 minit. Cantik masjid ni. Masjid Kubah Hijau. Macam dekat Mekah lah, macam dekat Madinah. Masjid Nabawi. Aduh. Okey, saya nak berhenti sarapan pagi. Boleh minum ni. Makan sini ya. Makan sini. Nak bayar. Nak makan sini. Nak makan sini ya. Kopi atau panas kurang mana? Kita jimat di hati ni tak dalam buka di sini. Ikan. Baru melepasi Tasik Timah Tasuh. Baru melepasi ni. Tadi mendaki tadi sampai ke Tasik ni. Rehat sebentar. Rehat sebentar kat mana ni?
tempat ni, tak tahu nama tempat apa. Berhenti break makan nasi lemak. Hari ni nasi dia harga RM1.20. Nasi lemak sotong kering. Nasi lemak sotong kering. Aduh, berhenti kejap. Hari ni rasa lapar awal lah. Berhenti kejap lah. Lagi sedap ni. Jom kita makan. Pelam apa ni? Harum manis. Harum manis. Ini? Sama juga. Tapi ini kecil lah. Kecil. Okey, sekarang saya singgah beli ni. Buah pelam harum manis. Harum manis. Okey. Ini RM15 ni sebiji ni. RM15, 50 sen. Boleh lah, RM15 boleh lah. Boleh. Boleh RM15 lah. Kalau ni kecil sikit ni. Kecil sikit RM25 sekilo. Ni besar RM30. Beli. Nak bawa balik Pahang ni. Alhamdulillah. Abang apa nama? Rasim. Abang Rasim bagi percuma satu. Alhamdulillah. Ini satu biji. Semoga murah rezeki. Okey, sekarang saya nak rasa ni. Buah mempelam harum manis. Okey, sekarang saya nak test ni. Buah mempelam harum manis. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Boleh lah. Patut pun mahal. Ini dah kira murah bang. Wah, mantap. Okey bang, terima kasih ya. Matakap. Lepas tu pada besar ni mendaki sikit lah. Ada jambatan ni. Flyover lah. Flyover. Okey, alhamdulillah. Dah sampai di Padang Besar. Arkid Padang Besar ni. Ni suasana dia. Dah banyak berubah ni, dah banyak berubah. Dulu lain sangat ni. Lain sangat. Banyak berubah. Tapi alhamdulillah sampai juga sini. Besok pun parking pun macam safety lah. Basikal ni. Apalah, saya pergi kedai ni lah. Pergi kedai bawah ni. Okey, jom. Kita tengok apa yang boleh beli.
Rupanya dekat sini je yang tempat lama. Kat sini tempat lama. Saya ingat ke tempat lama ni dah diruntuh, buat baru macam saya pergi tempat tadi kan. Dia balai bomba masih ada lagi, balai bomba tu. Ada. Tapi tak semeriah dululah. Dulu meriah ni. Mungkin pasal harga lah, pasal harga. Jom saya nak teruskan kayuhan ni. Lagipun harga pun lebih kurang kat Temeloh juga ni, kat sini. Saya pun nak beli apa? Naik Persika. Jalan baru lah. Jalan baru untuk ke Padang Besar. Mana saya lalu tadi, belah sana. Gunung adik-beradik tu, depan tu. Jalan lama. Oh, mana ni buat jalan baru. Tak lalu jalan dalam lah. Tak lalu ikut Unimap. Dulu ni lah kawasan penanaman tebu paling besar dekat Perlis ni, Cuping. Sekarang ni tengok papan tanda tu dah ada buat kawasan industri lah. Buat kawasan industri. Sayuk mata memandang tau. Daripada Cuping. Daripada Bertakap. Baru sesuai ni makan. Mana selepas berapa hari? 4 hari. Peram 48 jam. 2 hari. 2 hari. Buka dulu 48 jam baru makan. Baru sesuai lah. Kalau yang ni boleh makan, bukan tak boleh makan. Manis dia tak cukup 90%. Ni kalau ikut ni. Ni. Tarikh baik Cik Peram ni. Pukul 1 tengah hari. Pukul 1 tengah hari ni baru cukup syarat 48 jam, 48 jam. Oh gitu. Yang duk kata komplain beli buah tak manis lah apa. Tapi kalau Dia tak cukup syarat. Kalau nak beli, nak makan besok macam mana? Besok boleh. Yang mana ni? Yang tak apa pilih je. Pakcik Nak beli sebiji je? sebiji tak apa. Yang tu boleh. Yang ni boleh? Boleh. Ni memang pakcik lah. Takut bukan pasal buah ni. Contoh-contoh buah yang rosak lah. Buah ni sebelum lepas kita ambil take kan, basuh. Lepas basuh kita lap bagi kering. Lepas tu kita peram. Peram dulu? Peram. Lepas tu kita buka. Sekiranya buah tu dicucuk, diinjek. Mana ni? Dia rosak macam ni. Rosak macam ni lah? Masa kita basuh, masa kita lap, masa kita peram, tak nampak sebarang besar. Bila lepas peram kita buka, inilah kita akan nampak. Dia jadi buah ni, dalam buah yang tu injek buah apa? Buah peyau, buah ketulur, jambuayak. Tu lah. Oh ni lah? Dia rosak macam tu. Ni pakcik tunjuk. Buah rosak macam ni. Anu macam tu. Tak sedap. Tak. Oh dia kalau anu tak sedap. Tak sedap. Macam ni okey makan besok? Boleh. Biji. Ni dah ada sekilo ni? Dah ada sekilo ni? Mama Tak ada dalam timah 50 pengin. Dia timah ni. Buah ni dah tak banyak. Tahun ni 30% lah. Ya. Kedua 30% sebab cuaca. Bila bunga kembang, hujan tu habis hitam. Keluar balik. Hujan tu yang habis hitam. Pakcik ada tiga fasa lah. Fasa pertama tu habis dah. Dia ada juga lekat, bukan tak lekat. Dia lekat sikit lah. Habis jual dah. Fasa kedua ni hak ni lah. Fasa ketiga sebulan lagi.
600 ya. Ini 5 16 ringgit ni. Ya. Ha. Yalah, buah mahal Ha. Berapa? Sebiji tu betul. 19 ringgit. Sebiji 19 ringgit eh? Tu nang mata 48 gram. Ya. Oh, bayar sebiji lah. Sebiji ke lah? Okey. Oh. Dia ada dia punya sarang tak? Macam sepan tak ada? Sepan. Macam sepan tu, macam sarang tu yang plastik putih tu. Masuk bagi lembut tu. Ada lah. Ada. Tapi yang ni biasanya orang buat online. Online. Oh. Tak apa, tapi yang ni dia apa? Apa? 19 ringgit. RM9 oh. Ini baju jual 30 kalau belah sana tu. Dalam 3 km daripada sini. Ada jual atau tak ada jual tak tahu. Mungkin dah habis. Ataupun kalau ada sikit-sikit. Dia orang buahnya tak peram. Oh, tak pegang. Buah tak peram. Seminggu masuk atas Habis. meja. Atas Kalau meja. hak ni 3 hari. 3 hari jadi macam tu. Ni nak pergi Arau jauh lagi tak? Arau. Ya? Nak pergi Arau ni jauh lagi tak? Arau. Jauh lagi. Jauh lagi. Dia ni dia tulis pau. Ha? Dia tulis ke Ulu Pau. Tu. Kalau arau pula dia kena makanan pula. Oh, ada sembok dah? Ada. Ada. 19 balik bawah 31 tu. Kalkulator dah. Macam ni pun sebiji 19 eh. Yalah, buat macam mana buah sedap eh. Okey, alhamdulillah. Sampai dah di 40.1 darjah Celsius kepanasan. Pemanasan dekat sini. Okey, alhamdulillah. Sampai juga di sini. Ni. Tu kereta banyak tu keluar daripada highway ni. Keluar daripada highway. Highway. Sana highway sana highway. Saya akan meneruskan koyahlah. Walaupun panas ni. Awak matahari. Walaupun panas kuat ni. Okey, jom. Berkayuh. Confused tadi tu. Tanya abang yang dekat kedai makan dekat Unimap tu, dia cakap, "Abang masuk highway bang." Ni highway ni. Hai, tengok map. Bukan highway. Dia cakap abang masuk highway. Tak tahu lah orang sini dia tengok jalan besar macam ni, mungkin lah dong panggil highway lah. Pasal jalan cantik kan. Tapi ada jumpa abang seorang lagi dekat sana tu ni. Tanya boleh masuk. Tengok memang bukan highway lah. Ada kedai tepi jalan ni, tak ada divider ni. Yalah. Oh, ni sempang pergi Kok Diang ni. Pergi Kedah. Alhamdulillah hujan. Nampak lah. Tunggu ni lah, tunggu. Tengok kedai hujan macam mana. Kalau lebat juga. Kalau lebat, saya kena pakai baju hujan lah. Pakai baju hujan tu sampai ke Kuala Perlis. Pakai lebat ni. Lebat hujan lah. Nak ke Kuala Perlis. Lagi 15 km lagi. Lebat lah. Cuaca sungguh lebat hujan ni, sungguh lebat. Lebat terpaksa berhenti juga. Lebat lah. Berhenti. Alhamdulillah. Selesai dah kajian saya di Langkawi. Mula-mula Kedah, Perlis,
Langkawi, keluar pergi Badan Besar, kemudian balik ke Kuala Perlis semula. Okey, alhamdulillah pada pagi hari ni tak ada apa yang berlaku. Cuma penat sikit tu lah. Okey, saya mengucapkan terima kasih lah kerana yang menonton channel Muhammad Azhar bin Ahmad. Okey, kita jumpa lagi di lain masa.